Ini CRV G6. Kita nak setting auto handbrake bila mati kereta, handbrake terus tarik. Kita nak setting. Okay, first kita tengok before dulu . Okay, ni before. Tengok handbrake tak tarik . Kita mati kereta. So tak ada tarik. So macam mana nak buat? First kali kita tekan push start 2 kali. 1, 2. ACC mode . Dia tak start enjin tapi aksesori semua menyala. Ok, so tekan sekali. Ok, bila dah turn on, tekan ni, hold. Sorry, tarik sampai ada bunyi. Ok, dah ada bunyi, tarik sekali lagi. Ok, so dah ada 2 kali bunyi tu. Kalau kita turun handbrake, kita mati, dia atas auto tarik handbrake. Ok, itu saja. Senang tak? Memang senang.